Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Lama saya tak uh, live feed. Pagi ni saya nak go through apakah cabaran yang dilalui oleh usahawan baru, orang yang baru nak bermula, orang yang baru nak memulakan perniagaan. Apakah biasanya common problem yang mereka ni ada. Jadi yang pertama adalah saya nak go through dengan anda. Yang pertama saya nak, oh ada benda kat sini. Saya nak, baik, anda kena faham. Yang pertama adalah ada 4 kategori. Okay, ada 4 kategori usahawan. 1, 2, 3, 4, which saya nak explain dengan anda dulu. 4 kategori ni begini. Kategori pertama adalah sebelum saya nak apakah cabaran usahawan baru. Kategori pertama adalah usahawan baru. Kategori pertama adalah usahawan baru. Yang saya panggil usahawan baru ni adalah mereka yang nombor 1, mereka ni ada bisnes, baru mula bisnes, baru mungkin dia sedang bekerja, nak buat bisnes part time, mungkin dia berhenti kerja atau VSS dan buat keputusan nak berniaga. Jadi apa perkara pertama adalah mereka ni dah ada bisnes, tapi isu mereka ni nanti kita sambung isu lah. Ni mereka ni adalah kategori nombor 1, adalah mereka yang baru nak bermula. Kategori kedua adalah mereka yang dah ada bisnes, tapi bisnes mereka ni adalah sedang grow, sedang berkembang. Jualan dia di bawah 500,000 setahun, 500,000 ringgit setahun. Dan juga mereka ni ada produk. Tapi kan adalah isu-isu dia, kejap lagi saya explain. Kita cerita yang ketiga dulu. Usahawan jenis ketiga ni adalah usahawan yang buat 500,000 ringgit setahun jualan dia, dan dia boleh pergi sampai 10 juta ringgit setahun. Ni kategori ketiga. Dan kategori keempat adalah usahawan yang buat 10 juta ringgit ke atas. Okay, now being running my company, Alhamdulillah, for the past since tahun 2001, saya boleh explain 1, 2, 3, 4 ni sebab we are doing more than kita dah go through semua proses ni dan kita berada lebih daripada kategori keempat. Tapi saya nak start dengan topik yang saya nak go through pagi ni, atau topik yang saya nak share adalah khas khusus buat anda yang usahawan baru. Cabaran usahawan baru ni, saya nak senaraikan yang pertama. Isu usahawan baru ni, mereka ni berada pada mentaliti yang kalau dia buat part time atau dia baru nak mula, mereka ni adalah mentaliti dia adalah cuba-cuba. Maksudnya mereka ni masih lagi tak ada certainty, tak ada kepastian apa yang dia nak buat, apa produk dia nak buat, tak pernah berniaga. Jadi dia tend to, yang pertama dia cuba-cuba. Dia akan cuba sana produk tu, cuba produk ni, cuba perkhidmatan tu, perkhidmatan ni. Tu yang nombor satu. Nombor 2, mereka ni adalah orang yang tidak ada ilmu bisnes yang sebenar ataupun yang proven success. Jadi sebab itulah dia cuba-cuba. Jadi bila tak ada ilmu bisnes ni, mereka akan ikut apa yang mereka fikir, apa yang mereka rasa, apakah persepsi dia tentang bisnes. Dan nombor 3, mereka ni banyak ikut-ikutan. Mereka akan tengok, oh, orang tu buat best, dia akan buat. Orang tu buat best, dia akan buat. Dia akan banyak cuba tiru orang lain dalam keadaan teraba-raba. Yang keempat, mereka ni adalah orang yang mulakan bisnes dan ada persepsi. Kalau orang baru mula bisnes ni, persepsi dia adalah macam semua tak boleh mula, macam susah, macam nak kena mula berniaga ni kena modal yang besar. Jadi persepsi dia banyak yang salah, banyak persepsi-persepsi yang dengar-dengar apa yang orang lain cakap, yang orang lain yang tak pernah bisnes mungkin. Jadi mereka ni dapat persepsi yang ataupun programming yang salah, menyebabkan mereka rasa susah mereka nak besarkan bisnes dia, susah nak mula, tak tahu macam nak mula. Itu adalah yang keempat. Yang kelima, masalah orang yang baru nak mula ni adalah mereka nak bisnes tapi mereka belum buat, belum nampak lagi betapa besarnya bisnes dia boleh pergi, betapa seriusnya bisnes ni boleh berkembang insya-Allah. Jadi mereka tak nampak lagi. Jadi mereka berada dalam keadaan yang banyak try and error punya keadaan. Dan next adalah mereka nampak bisnes sebagai sampingan. Macam dia makan gaji, lepas tu dia buat bisnes ni sampingan. Satu hari nanti mudah-mudahan bisnes tu grow. Jadi dia banyak, minta maaf cakap, dia banyak berjudi dengan mudah-mudahan, takdir, tengok macam mana. Ini isu-isu yang saya jumpa bila saya buat coaching dan saya guide anak-anak didik saya. Dan paling isu sekali adalah orang yang baru mula bisnes ni, dia dapat duit sebab dia rasa ni sampingan. Jadi dia akan belanja duit tu, dia akan habiskan duit tu. Dia tak ada certainty, kepastian tentang ke mana dia boleh bawa hala tuju bisnes ni sebab dia baru mula. Dan ramai orang dia buang masa, dia buang masa buat benda ni mungkin setahun, mungkin 2 tahun, mungkin 3 tahun, ada orang 5 tahun, mungkin 8 tahun, mungkin 10 tahun, tanpa dia bawa bisnes tu ke tahap yang seterusnya, iaitu tahap kedua. Tahap kedua adalah bila bisnes tu boleh bawa sampai 500,000, walaupun tak sampai, tak lebih, tapi 500,000 setahun bermakna dia akan buat lebih kurang dalam 40,000 jualan dia sebulan. Okay, so itu adalah first category, orang yang baru nak mula. Ni cabaran orang-orang ni lah. Dan
Dan saya banyak jumpa kes macam ni dalam coaching session, yang tak tahu tentang perbezaan antara enterprise dengan seram berhad, tak tahu bahawa dengan bisnes sebenarnya kita boleh bina. Kalau kita buat bisnes dengan betul, kita bayar cukai dengan betul, kita submit cukai dengan baik, kita boleh dapat profiling yang bagus, kita boleh beli property, bank bagi kita duit, syariah compliance, benda-benda macam ni dia tak nampak, dia tak faham. Which saya sebenarnya nak run through benda tu dalam my next live feed. Tapi ini adalah hari ni saya nak bercakap tentang apa cabaran orang yang baru nak mula, dan dia kena hati-hatilah dengan cabaran-cabaran tersebut. Dan sangat penting untuk berniaga ni dalam keadaan yang ada certainty, ada kepastian. Macam nak dapat kepastian? Kepastian kita boleh dapat dengan bila kita mempunyai ilmu yang betul. Jadi cerita pasal ilmu ni pula tuan-tuan dan puan, ada banyak ilmu kat luar. Anda boleh Google berlambak ilmu, tapi bukan semua ilmu adalah ilmu yang sebenar-benarnya boleh bermanfaat untuk kita. Kalau ilmu, kalau anda Google macam mana jadi jutawan, semua orang cakap jutawan, belum tentu dia lagi jutawan, belum tentu lagi. Kadang-kadang kita mungkin baca-baca tapi kita tak faham, So that's the reason why kenapa saya buat apa yang saya buat. Sebab masa tahun 2000 bila saya gagal, saya jatuh, saya tak ada tempat macam mana saya nak refer mentor yang nak ajar macam mana saya nak build business saya. Jadi bila saya dapat kepastian, certainty, bila ada mentor yang guide, dia mempercepatkan semua proses advertising agency yang saya bina, alhamdulillah sampai sekarang. Jadi itu adalah kategori pertama, itu isu-isu yang ada. Dan orang yang kategori kedua, orang yang buat 500,000 setahun boleh sampai 10 juta ni, mereka ni dah ada business growing, ada produk, tapi cabaran-cabaran, benda yang akan mengganggu dia adalah bisnes dia dah start buat, dia buat duit, jadi dia akan berada dalam, ditakuti berada dalam keadaan yang selesa. Dia rasa macam, oh aku dah okey. Kemudian dia start nampak, oh aku ada duit ni, macam mana aku nak kembangkan dia lagi, aku ambil duit ni pergi buat bisnes lain. Ini bahaya, ini sangat bahaya untuk orang yang nak grow business, sangat bahaya. Sebab apa? Sebab business you ni baru buat 500,000, 1 juta. Sebenarnya business you ni boleh pergi mungkin 2, 3, 5, 10 juta. Tapi sebab you tak fokus, you ambil duit ni, you ingat nak grow dengan cepat, nak buat bisnes lain. Katalah you sekarang buat pakaian, tiba-tiba you nak masuk bahagian makanan. Sebab you nampak, oh ada potensi. Sebenarnya tak. Sebenarnya apa yang you buat itulah yang ada potensi. Bila you faham tentang pemasaran, bila you faham tentang siapa pelanggan yang kita nak, berapa luas geographical marketing area yang kita nak fokus. Jadi ramai orang tak fokus bila dia nak grow business. Itu second phase. Yang isu yang akan anda jumpa, yang saya jumpa juga, yang orang masuk kelas dan cakap, saya sekarang dah buat ni berapa ratus ribu, puluh ribu, hampir 100,000 sebulan, 1.2 juta setahun, tapi sekarang ada bisnes lain, bisnes tu sangkut, bisnes ni pula ambil duit ni masuk kat sana. Ini isu-isu yang akan berlaku lah. Sebab apa? Masalah fokus. Dan ini juga masalah dia adalah tak ada certainty. Dan saya suka saya cakap, 3 tahun pertama kalau anda berniaga, kalau anda tak ada ilmu yang betul, sepatutnya 3 tahun pertama berniaga, kalau ada ilmu yang betul, you boleh touch first million insyaAllah. Saya nak anda pergi YouTube saya, Azizan Osman, ada banyak video testimonial anak didik saya yang buat beratus ribu sebulan, puluh ribu sebulan, juta sebulan. Pergi tengok dan tengok sampai you nampak dan faham betapa mereka ni adalah asalnya tak tahu ataupun tak grow dengan cepat. Bila dia ada certainty, ada kepastian, dengan ada ilmu mentor sistem yang betul, business dia grow. Okay, so ini adalah masalah orang yang kategori kedua, yang buat 500,000 ke 10 juta. Dan orang yang kategori ini, saya betul-betul nasihatkan anda jumpa saya. Betul, jumpa dalam klinik usahawan. Saya ada few session lagi, RM30, RM50 je. Jumpa saya sebab saya akan address isu ni dengan anda. Masalah tak fokus, masalah tak yakin dengan bisnes yang ada. Bisnes dah grow tapi tak yakin, tak nampak pasaran. Bila ada cabaran, stuck dekat situ, tak ada solution, Dan kadang-kadang masalah dia orang ni, bila duit ada, duit dia tak stabil sebab dia rompak bisnes dia. Maksudnya, dia dapat duit, dia habiskan untuk personal sebab dia lah mungkin tak ada duit sebelum ni. So bila dia ada duit, tiba-tiba dia start flash, beli rumah, beli kereta, beli macam-macam, dan tak payah cukai. Jadi tiba-tiba dan dia ada masalah dengan cukai, LHDN apa semua, which tak patut berlaku. Ramai orang kata kita mesti lari cukai. Saya tak setuju sebenarnya. Sebab cukai, zakat you kena bayar, cukai you kena bayar. Sebab you nak berada dalam keadaan yang profil you bagus. Bila bank tanya, mana bukti yang bisnes you bagus untuk kita bagi you duit pinjaman, beli hartanah lagi banyak, dan you boleh tunjuk, ni saya punya statement, saya punya taxation yang saya bayar, company saya bayar banyak ni, dan bank akan confident dengan you. Jadi ramai orang kita silap. Saya ingat dia sembunyi duit. Masalahnya bila you sembunyi duit, kalau duit tu ada dan disembunyikan tak apalah kan, satu isu. Tapi bila dia sembunyi duit, you tak boleh grow business you dengan benar, dengan cara yang betul. Well, mungkin ini apa yang kita bina di Richworks, and alhamdulillah kita banyak invest, berada dalam keadaan yang kita invest property, dan macam tu keadaan dia, profile kita bagus, dan dia tengok kita punya taxation, apa yang kita buat, cash flow kita bagus, company yang kita run adalah profitable,
dan dia suka kita dan dia akan bagi kita, dia call untuk bagi ambil duit untuk beli hartanah, beli tu, beli ni bangunan, you know. So ini benda yang orang yang growing yang perlu diperbaiki lah. Dan siapa yang buat 500,000 ke 10 juta ni, masalah you lain pula. Masalah you adalah berkaitan dengan staffing, manager, siapa nak lead. Masalah you adalah masalah business grow, makin besar makin banyak masalah dia sebenarnya kalau tak ada sistem. Jadi business you perlukan sistem yang betul, organisation structure yang betul, leader-leader yang betul yang boleh build. Leader ni bukan maksudnya apa? Maksudnya manager-manager yang boleh lead, yang boleh bantu you kembangkan business you ke tahap yang lebih jauh. Matlamat saja satu bab. Macam mana nak capai matlamat tu adalah satu lagi bab. Jadi ini adalah isu lah, dan saya akan InsyaAllah kalau izin Allah, saya akan spend more time nanti untuk explain dengan anda macam mana nak perbaiki masalah orang yang baru bermula ni, baru nak bermula ni, you know. Sebenarnya dengan pelancaran buku saya, Mudahnya Berniaga, saya insyaAllah saya cuba nak buat at least satu kali seminggu, kalau boleh setiap hari lah kalau boleh, sebab saya pun ada masa saya sendiri. Jadi saya akan bagi masa untuk explain proses demi proses, dan kalau anda yang seriously perlukan solution dengan lebih cepat dan pantas, saya sedang beri sedikit masa saya setiap hujung minggu untuk bercakap dengan minggu ni di Alostar, lepas tu Ipoh, minggu depan saya di Kota Baru, lepas tu Kuantan, lepas tu Melaka, lepas tu Shah Alam, Johor Bahru, dan lepas tu Shah Alam, dan habis. So ini adalah masa yang saya berikan untuk tahun ni je masa saya. Dulu saya banyak roadshow, saya tak ada. Jadi masa-masa ni saya beri untuk apa? Depan live saya bercakap dengan anda, dan bila ada soalan, kalau ada soalan saya boleh jawab soalan tu straightforward, you know. Bagi anda yang mungkin ada persoalan macam mana nak bina bisnes, nakkan aku kepastian macam mana nak grow bisnes, tak sure tentang saya, datang dan jumpa dengan saya, insyaAllah. Mudah-mudahan saya boleh contribute dan boleh berkongsi sedikit ilmu dan beri anda buku saya secara percuma, insyaAllah. Jadi saya harap anda belajar sesuatu daripada session ini. Minta maaf panjang sikit, tapi mudah-mudahan dia bermanfaat. Kalau bagus, share. Saya akan detailkan lagi topik ni dan apakah next step yang kita perlu lakukan bagi anda yang suka apa yang saya kongsikan, mudah-mudahan insya-Allah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa next session. Terima kasih.